Assalamualaikum saudara dan kembali channel Team Boy Mai balik. Hari ni aku akan ke Dam Camp untuk tahun yang ketiga. Beli kat depan sana. Aku nak kena beli diesel lah untuk aku nak isi dia punya apa? Punya kereta raya kat itu lah. Balik nak isi minyak. Aku nak kena isi petrol tak? Minyak dah isi. RM3 diesel minyak ni. Kami dah dekat Citra. Tapi hujan. Adakah ini petanda bahawa camping kami dalam keadaan hujan nanti sampai 3 hari malam? Tak tahulah. Kami dah masuk daerah Barang Perak. Jadi kami nak main bungkus nasi kat sini ke. Beli tapau kopi tu mah. Kopi nasi ayam dah dapat. Jom. Kami dah masuk ke laluan untuk sampai ke tapak camping Pedung. Dalam sikit laluan ni. Jalan ni. Kami dah sampai. Okey, aku nak buat urusan pendaftaran, nak ambil gelang dulu. Dia punya wristband. Pada dia kata gelang mah. Okey, baju ni. Seksi sangat. Allah memang tak ada orang kat sini. Jadi aku dah dapatkan singkat sponsor Sekon Digi. Saya kira baru tu kan. Nombor okey. Okey, siap bang. Okey, baik dah. Abang boleh pilih tapak. Apa mana lah, baik. Maksudnya? Okey, sama. Selamat pakai ni. Selamat. Baik. Urusan pendaftaran mudah awak. Jom. Okey bang ya. Baik. Abang rela memudahkan urusan kita di sini. Hak ni start orang kata apa? Start agak mencabar. Aku ingat aku main dengan motor daripada edisi pertama. Memang kelam gila ni. Pukul 8.30 kami sampai. Memang raci gila-gila tentu sebab hujan lebat. Aku main dengan motor. Terima kasih. Kereta aku ni dah jet naik kena ni. Dah tidak lagi rendah ni, sangkut ni kan. Boleh. Sangkut. Baik bang. Selamat datang ke Dam Camp 2026. Aduh, ni tepi-tepi tu. Tak dapat. Sekejap aku nak pergi tempat tu. Panas weh. Ngopi tu. Jom. Abang kemah. Tapok kami dah dapat lah. Okey weh, kemah kami baru sudah set up macam ni. Lepas tu hujan. Tak ada nak habis. Seperti ramalan. Seperti tahun lepas. Tapi tahun lepas tak tahu. 2 tahun lepas tak tahu. Tahun lepas angin kuat. Bukan macam ni. Dia punya apa? Ada yang kobang ambil ni. Dia video orang tutup otak semua. Okey. Ngam-ngam selesai weh. Tapi selesai pun tak ada setup habis lagi. Barang tak ada nak tunggu. Ha? Selesai. Sekarang pada pukul berapa? 5.35. 5.35 kami pasal betul ya ke? Nak set up yang ni tadi yang ni kuat gila-gila punya. Tadi yang ni habis pun ni. Dia ni tempiah. Geng-geng kemah lain pun pakai ada hak tercabut dia punya apa tu? Oni tu kan. Semua orang pakai duk kukuh kemah ni pakai tu. Dia tadi buat awal dia main kelang kat sana. Hantar kita betul-betul dekat track. Jadi esok kita tengok jalan kaki jauh. Kita boleh pergi tengok track. Nak main mutu tu. Tu kau boleh tengok. Dia punya angin kuat nampak. Tengok tu. Baik lagu tu. Awak ni. Dia tu ah. Allah. Tu. Enggak lah. Lihat aku simpan kamera tu. Okey weh, aku kembali selepas hujan ribut tadi. Apa yang terjadi? Kemah kami patah habis ya. Tu pacok pergi lagu ni pun dia angin kuat. Benda ni dia duduk tarik pak patah. Kemah-kemah lain pun ada yang terbang yang lebih mengejutkan tu lah. Dia punya stay tu kena. Habis tadi dia punya apa belakang boom jatuh. Dorah tu bunyi datang bawah. Boom dia tak tunggu pergi tu. Lepas tu dia punya bumbung dia yang terbang piu dia. Mu tak tahu kena kereta lagu mana. Kena kereta tu sama dia kereta tu ada rosak apa pecah cermin ke apa kemik. Kena kereta duduk bawah tu. Dia terbang puk. Tu betul-betul cekuk kat kereta tu. Tapi tak tahu kereta jadi apa. Kembang weh. Ha? Kembang. Okey kembang. Kembang. Dah basah. Macamnya aku pun makan kan lapang lah. Hujan masih turun je. Dia punya guru duk bunyi je. Tengok Omel kemah. Tengok brother tu pun dia tarik dia mau ada pergi mana. Terbang pergi sana tu. Tahu nak pergi di bubuh-buruh gila tu. Tapi tak boleh tahan. Aku kena pergi dulu kita nak. Ni yang stay tadi. Kami duduk sana kami nampak dia terbang. Tahu kok. Duduk yang abang tadi. Dia bengkok tu. Bayangan besi ni dia bengkok. Tiktok abang tadi tu. LED. LED. Screen tu.
Oh dia seketil tu noh. Seketil. Kami kena cek kaki-kaki lagi. Oh. Oh, Allahu Akbar. Oh. Gila. Dia. Nak kencing tak habis tu. Heavy balik lah. Dia tak boleh nak buat peresmian lah. Time dia sampai tadi hujan lah. Kena ribut tu noh. Jom aku nak pergi tandas tu. Nak rakam pun takut gila menyambang buat tapalo. Episod tandas tu ujung tu. Surau bergerak pun tu. Surau untuk lelaki semayang, surau perempuan, surau bergerak tu kot tak silap aku. Jom kembali ke kemah. Ada lagi yang baru sampai pun dah, yang balik pun dah. Oh itu lekat geng. Jom lah, paling gila kot. InsyaAllah harap tak ada apa kot. Okay, kami nak setak balik dia punya apa, dia punya oning ni, oning alik ni. Yang aku punya tak boleh buat apa lah macam ni. Jadi kami nak start mula start mula memasak. Alik tengah memasak popiah, menggoreng popiah. Jadi aku nak setak untuk sate malam ni. Ngoleh. Ada nak makan apa kena cucuk dia siap. Sejak agak hujan kembali rata sampai ke hari ketiga. Acara malam membakar sate. Alik tengah menggoreng popiah. Sate dah. Tuas sate. Dia beritahu ayah dah pun dia nak makan. Teruskan membakar sosis. Alhamdulillah siap bakar. Okey, sosis dah pun siap dibakar. Okey, ada hangit sikit lah. Saya tampil kelam sikit tak pun nampak tak. Okey, kami dah mandi dah, kami dah siap makan for semua, saling for semua. Dengan aku tak nak sebab pendek kot, nak tidur ni. Tapi sebelum tidur, apa perlu kami buat ialah kami perlu bantu kopi. Biar barista ni kalau kita betul tu memang kau ni. Mana kopi dah tu dengan kopi Vietnam kerek tu. Macam panggil Aladin tu. Halo? Ni tarik. Tapi kalau ada misi yang macam kita buat tu, tu kan. Oh, dia lagi buat sikit. Bagi beli kalau kita buat tu. Sekali lagi kita tarik. Punya kalau nak sedap kena buat sesuatu ya. Macam mana apa silap pengik si pekat buat. Okay, pada surah malam pula aku santai-santai je dalam kemah. Punya kemah ni tak ada apa-apa nak bocor sangat ah. Okay lah. Saya tak cincai-cincai lah. Jom lah, layan dulu. Assalamualaikum, selamat hari kedua kami. Kawasan-kawasan ni dia punya tunggu dia. Tunggu kayu dia kan. Memang banyak tunggu semua tak boleh buat bincang. Duduk tergadah kaki. Kami punya Kami punya kemah belah sana. Memang betul-betul dengan betul-betul track motor. Tak habis sini kot. Di situ habis ya kot. Korang tengok dia lompat tu. Tak silap aku 2 tahun lepas ayak penuh kot. Tahun lepas aku tak kasi. Dia aku air balik awal. Oh okey lah, track tahun ni memang cantik je. Ya Sak, sambung aktiviti lah. Bermalas-malasan tadi kan. Aku bangkit tengok. Oh, Ali tengah masak roti canai. Macam. Oh, kalau yang sana dia buat sukar rakyat. Tengok perdagangan dia tengah set up untuk Rish. Dia punya track area tu kan. Oh, nampak. Roti canai. Oh, dah dengan ayam kopi. Selesai makan. Jadi, dah berapa? Jamin, makan dengan sikit. Hujan. Rasmi. Awak Safin PGA. Ada Abang Jamin. Kita saksikan siapa paling keren kali ni. 3 kali terhadu saja. Lani. Sudah. Kita ada Rasmi.
Okay, cara masak-memasak akan bermula. Rancang nasi biryani. Ini daging yang siap direbus daripada rumah. Campuran ayam rebusan daging. Oh baik. Kalau nak tak dia kena buat tomato. Tapi tak buat tomato aku pakai sini. Ini saya dengan ini. Tapi masalah tudung tak ada. Kita try buat DIY tengok pakai datang tudung. Tengok masuk. Macam tu lah kot. Mana boleh lupa tudung. Dia free hair ni, payuk ni free hair. Tanpa tudung. Mungkin panas kan. Tapi tu. Dan ini agaknya bukannya kata macam kita lah. Saja syok join ni kan. Sampai siap. Nasi biryani kambing. Padu mari dari Pedu. Okey, dah siap bubur dia punya kismis. Jadi pakai nasi ni. Lepas tengah duk race tu dengan panah-panah tu. Tengok stage tu pun daripada setak dah. Tu dengan buat lagu reggae mak. Dan dah nak teriak nyok. Selesai mandi aku nak main relax santai-santai sini dulu pada brother kita. Zam daripada Kampar. Main santai-santai tu. Santai penuh ni. Tenangkan fikiran dan jiwa. Santai kat sini kan. Sampai apa brother tu balik dah. Aku pun tak sedap. Aduh. Dengan live band lah yang berduduk kat sini kan. Sampai dengan live band tu nampak tu. Aku nak jadi skanking pula. Saatnya out dulu. Sifatmu nyata padaku, sifatku cermin dirimu, serupa namun berbeza, segala ada pada kita. Setelah itu benam tadi, aku nak pergi ke toilet dulu, mandi buat apa yang patut dulu. Sekali aku nak try tengok apa yang dia orang jual kat area-area sini .
Matcha coklat. Kurang dah 5 minit macam tu kot. Bagi dia masa sikit. Aku main tengok stage ni. Alam juga kan nak menyertai orang lama yang ditinggalkan di tengah lama bertemankan matahari sini. Rakan Bob, G, seluruh pendiri Demcamp ni urus setia AJ. Inilah dia Kedah yang kita cintai ni, yang kita terima. Tak kira siapa tuan-tuan yang mai daripada segenap pelosok tanah air. Tadi kita ada rakan-rakan daripada Thailand, adik-beradik kita daripada Patani, adik-beradik kita daripada Indonesia. Semestinya kita orang Kedah mengalukan kehadiran tuan-tuan. Kita Kedah tua lagi, tapi kita bawa puisi Tok Janggut. Susur bukit 7 kuanan silam, Aku murba perkasa, kau tuduh penderhaka celaka. Tok Janggut Haji Mat Hassan namaku. 7 lapis langit terpikul di bahu, 7 lapis bumi tercangkam di kaki. kita panggil abang Noh dan juga Pak Tani sebagai adik bongsu. Jadi kita datang di sini, kita merasakan kita datang cari abang kita. Alik punya Alik, aku punya coklat matcha lupa ambil ya. Okey, dah dapat dah. Jom, sambung balik. One more time. Langgar toko, langgar keramat, bisik-bisik dalam kelambu, lagak bodoh tapi bersegat, gelai-geli dia mari pada siku. Barang Lucky Draw ni banyak juga yang kami dapat sponsor. Peserta yang mana dapat tagging yang bernombor, sila ambil tagging mana-mana pun tak apa, tapi ada nombor. Ambil gambar, buang dan letak di kotak. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Min, Abang Bob, selaku orang kuat lah Demcamp ni. Seterusnya kepada Esko Pelancongan Kebudayaan dan Usahawanan Datuk Sarif Saidin yang sentiasa menyokong kita. Aku punya tinggi start hari temu tu dah hilang. Dan yang paling special adalah kepada anda semua sebagai peserta untuk kali yang ketiga. Siapa yang kali pertama? Ramai tak Ramai tak kali pertama? Tagging hilang bang, hari temu kena Ramai tak yang kali pertama? Hari temu kena ribut. Siapa yang kali kedua? Ramai tak yang kali kedua? Siapa yang hat-trick? Hat-trick ni bawa-bawa kena tengok lah bawa. Bagi bukan rezeki aku kata ni. Bagi sikit lebih. Tagging hilang. Daripada Kopi Saigon, daripada House Boom, daripada Petronas. Banyak ni yang Petronas sponsor daripada segi minyak, daripada Ospit Malaysia, Abah Ensan, Kopi Rumah Nenek, UNKT Cycle, Tokmo Garage, AMD, PW Republic, Utan King, Solid Wood, Trade Division, Raw, Denim House, Black Track, Space 0800, Steel Technical, Miles, Raspiret, Ropa Malaya, Kebaya Right, Talisman dan Kembara. Untuk rakan media kita, Mekanika. Terima kasih. Kehilangan jiwa waraku satria yang tertanam di hati. Ada sakit mungkin tak terobati, ada dendam bersembayang dalam diri, ada air mata menitis ke bumi. Selamat jalan wahai sahabat, jasa baktimu selalu teringat akan tanah ini. Akan
yang terlalu. Tanpa rasa takut tak ada keberanian dan korban saja. Harus nanti angkat senjata melawan musuh yang tak nampak kasat mata. Tanpa rasa takut tak ada keberanian dan korban saja. Harus bangkit angkat senjata melawan musuh yang tak nampak kasat mata. Zaman boleh saja berubah dan biarkan hilang di mata. Tiba saatnya ku nikmati sungai Tasik Pedu yang indah. Hembusan angin menyapa, mengusap keringat di raga. Da da da. Tepuk lagi, Bok. 1986. Ni hadiah daripada Rusty Red. Terima kasih. Mohon keizinan untuk melakukan sedikit ujian pelarasan dimensi bunyi. Cara Melayu kisah dahulu untuk kita tahu. Oh, tiba-tiba blackout pula. Nyabe. La, yo. Oh, lampu pelan-pelan rumah dah. Di antara adu raga menanti berhari raya. Apa tengok belah kanan tu macam nasi ya. Betul macam itu macam saya buat pek. Kau mata aku yang silap. Entahlah. Datuk Syabada ada. Kelak kita kami. Habis pula dah. Tengok pakat semua cucu bunga api kan. Pakat semua cucu bunga api aku rasa tercabar. Aku ada bawa something sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dirgahayu anak Okey, acara kemuncak kita rakaman video. YB kata tak Melayu. Pakdan Melayu hilang di dunia. Melayu hilang di dunia. Makan malam saya biasa aku nak set up untuk masuk. Apa yang kami akan makan malam ni adalah oden. Nak bagi ni siapa nak? Kursi Volkswagen. Dapat kursi ni pada Volkswagen. Ni, siapa nak Kristen? Daripada Abang Zul kita. Oh, piston mak. Nah, masak oden sambil menyaksikan bunga api. Enjoy.
Woi, apa rendah mak tu? 0862. Oh, dia tak ada naik patah balik. Okey, wadah nasi ah. Tu ayam pula, macam biasa lah. Aku ada simpanan. Makan dulu lah. Bismillah. Oh, pengah. Panas dah melazatkan. Malam-malam kena oden. Apa nak kata? Cah pula. Nak duduk kat sana. Terjun. Oden katu. Apa yang menarik makan oden sambil menyaksikan bunga api. Tengok terjun pula. Selesai event Dam Camp pada hari kedua. Apa pun tidur dulu. Okey, hari ketiga kami. Jadi banyak yang dah kemah-kemah dulu balik. Aku pun tinggal nak set up. Aku pun tinggal nak kemah kemah tu. Siap. Makanan-makanan pun ada buat dah malam. Coy elok pagi ni ya. Nampak matahari naik bulat elok. Aku ni planning kita nak tidur dalam kereta ni kalau kata ribut pula kali kedua kan. Dengan planning aku ni kan. Tapi alhamdulillah hari kedua pun sekedar pada malam tidur. Selesai kemah. Alhamdulillah ya. Pelan-pelan lah. Tinggal kemah besar ni ya. Ibu masuk. Kampuh nak kena pergi buang. Tak nak toilet lah. Jom buang lah. Selesai mandi je. Sebelum balik aku nak pergi tapak kopi tu. Pasal macam rejut aku itu. Ya, kopi ai. Alhamdulillah selesai event Dam Camp 2026 yang berlangsung di Tasik Pedu pada 17, 18, 19 April 2026. Sehingga berjumpa lagi di tahun hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum.